Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Kali ini saya akan kongsikan cara membuat cili jeruk yang biasanya dipadankan dengan makanan seperti mihun goreng kicap atau mi hailam. Tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan: 6 biji cili hijau, potong cili seperti ini. Pastikan anda gunakan cili hijau yang segar. Ketepikan dahulu. Kita juga perlukan 2,5 sudu besar gula atau lebih kurang 30 gram, 1 sudu kecil garam lebih kurang 10 gram dan setengah cawan cuka atau 120 ml. Jika masih belum subscribe ke channel, sila subscribe dan tekan butang loceng notification. Follow dan like video ini di Facebook dan juga Instagram. Sokongan anda amat dihargai. Masak 1 cawan air sehingga mendidih dan celurkan cili yang telah dipotong tadi. Air panas akan membunuh bakteria pada cili dan ini akan membolehkan cili jeruk tahan lebih lama. Toskan dengan tapis seperti ini. Cili sekarang sedia untuk digabungkan dengan bahan-bahan lain. Masukkan gula, diikuti garam, pastikan tidak ada yang tertinggal. Sekarang, masukkan setengah cawan cuka. Dan gaulkan supaya sepati. Pastikan gula dan garam larut sepenuhnya di dalam cuka. Kacau, jangan tak kacau. Bila tiada lagi kelihatan hablu gula dan garam, cili jeruk sudah boleh digunakan. Untuk lebih sedap, simpan di dalam peti sejuk untuk 1 hingga 2 hari sebelum digunakan seperti ini. Cili jeruk seeloknya disimpan dalam balang kaca yang bersih dan boleh tahan berbulan lamanya. Selamat mencuba!